Jujurnya, aku sendiri pun tak tahu dan tak faham apa yang Arne Slot cuba lakukan. So guys, welcome to my channel. Siapa yang belum follow, jangan lupa follow aku, subscribe channel ni, like, share dan pada kawan-kawan supaya konten aku ni lebih tersebar meluas. Aku percaya ramai dah tahu result Liverpool menentang PSG di quarter final pusingan pertama di Paris pagi tadi. Kau tengok persembahan dia orang macam mana? Liverpool player-player je macam tak bermaya, macam malas, tak ada perasaan dan tak ada keinginan untuk menang game tu. Apa yang aku fikirkan, Arne Slot sebenarnya datang ke Paris bukan untuk menang, tetapi sekadar untuk mengurangkan defisit gol PSG yang akan diorang bawa ke Anfield nanti. Kau bayangkan, sepanjang musim Arne Slot tak pernah main back 3. Tiba-tiba dia nak main back 3. Lawan PSG pula tu. Kalau lawan tim yang kecil-kecil, aku tak ada masalah. Masalahnya, sekarang ni Arne Slot buat sesuatu perkara yang tak pernah dibuatnya sebelum ni. Itu yang aku bengang. Apa yang aku boleh katakan, ini semua adalah salah Arne Slot. Minta maaf, mungkin ada yang tak setuju dengan aku. Tapi kalau kita tengok, aku tunjuk ni. Dalam 8 permainan, berapa game je yang kita menang? Kalau kita tengok ke-8 permainan ni, kecuali game lawan Galatasaray, kita punya cara gameplay, style of play, game plan kita sama. Very slow, very boring. Possession ball ya. Possession ball. Possession ball, yes. Memang possession kita banyak. Tapi, Liverpool tak boleh nak menjadikan gol. Itu yang aku peliknya. So, pagi tadi lawan PSG, kalah lagi. Mana possession ballnya? Tiba-tiba Arne Slot nak main back 3. Untuk apa? Pernahkah Arne Slot nak main back 3 sebelum ni? Dan kita tahu PSG satu tim yang kuat. Mempunyai satu midfield, pasukan midfield yang baik. Kenapa engkau biarkan midfield kita kosong? Itu persoalannya. Dan pada minit-minit terakhir, engkau masukkan Nyonyi. Untuk apa sebenarnya Slot? Pertukaran pertama Liverpool hanya berlaku pada minit 78. Korang bayangkan? Dekat mana semangat player kita yang hilang? Aku tak tahulah apa sebenarnya Arne Slot ni, apa perkembangan yang Arne Slot buat pada tim Liverpool ni. Aku ambil contoh. Kita lawan City, yang baru-baru ni kita kalah lawan FA Cup. Itu adalah game ketiga Liverpool menentang City untuk season ni. Tapi korang tengok daripada game pertama, kedua dan ketiga, langsung tak ada perbezaan. Start of play, game of play, pace of play pun sama je. Slow, boring. Dan aku tak faham kenapa Arne Slot cakap macam ni. So, apa maksud dia? Maksudnya nanti kalau kita main dekat Anfield, gameplay kita akan berubah. Seperti mana kita lawan dengan Galatasaray. Begitu ke? Kenapa kau tak mainkan game yang kononnya dahsyat tu, yang konon kau katakan dahsyat tu, masa lawan PSG di Paris? Kenapa? Kita boleh nampak macam mana Liverpool tak bermaya. Player Liverpool yang sangat, aku tak tahu macam mana nak cakap, fighting spirit langsung tak ada. Dan kau sebagai head coach dan manager, apa yang kau buat? Seriously. Dan one thing, aku tak faham kenapa FSG masih lagi nak tunggu dan lihat. Aku nak beritahulah, ini pandangan aku. Kalau tim Liverpool ni jatuh semakin ke bawah, ingat dia, bukan senang untuk nak naik balik. Aku ambil contoh rival terdekat kita, Man United, selepas Alex Ferguson. Berapa lama dia ambil masa untuk nak naik balik? Sampai hari ni pun masih lagi inconsistent sebenarnya. Jadi aku tak nak Liverpool jadi macam tu. That's why aku tak faham. Kenapa FSG masih melihat Arne Slot adalah calon terbaik untuk jadi head coach kepada Liverpool? Betul-betul aku tak faham. Sepanjang aku menjadi penyokong Liverpool ni, inilah kali pertama yang aku boleh katakan satu-satunya head coach yang sangat delusional, yang sangat ego, yang degil, langsung tak nak belajar daripada kesilapan. Dan aku boleh cakap, dia dan tim dia tak pernah nak buat, orang kata apa, study. Tak pernah nak study macam mana cara permainan tim lawan. Kalau kau ada data sebelum tu, takkan kau akan berterusan main game yang macam ni, yang sangat boring. Boring gila Slot. Kau faham tak? Boring. Aku percaya ramai yang dah kecewa dengan apa yang terjadi pada Liverpool. Kita kalah dengan City 4-0. Kita kalah dengan PSG pula, PSG
2-0. Kalah 2-0 tu pun bernasib baik tau. Kalau ikutkan, aku rasa mungkin 4 atau 5 gol tau diorang boleh skor. Tapi selamatlah keeper kita buat save yang banyak jugalah. Dan kau bayangkan lawan PSG, kita ada 0 gol. 0 shot on target. Liverpool spend hampir 500 juta. Tapi lawan PSG, 0 gol on target. Apa yang Arne Slot buat? Sorry guys. Kalau korang tanya aku, enough is enough. Slot out. Slot out. Okay guys. Thank you sebab melayan reaksi aku yang sangat marah, sangat bengang. Sebenarnya aku pun dah tak tahu, dah tak ada perasaan lagi dah nak luahkan. Sebab macam, lantak lah. Aku dah cukup dah. Cukup. Slot bukan sekadar hancurkan tim ni. Dia juga meruntuhkan emosi player dan juga emosi fan. Macam aku ni. Kau bayangkan betapa tertekannya kita dengan keadaan Liverpool sekarang ni. So Slot, please have some dignity. Get out from my club. So guys, anyway, thank you sekali lagi. Siapa yang belum follow channel aku ni, jangan lupa follow, subscribe. So guys, kita sama-sama doakan agar Liverpool bolehlah bounce back. Tapi aku percaya ramai yang tak percaya akan boleh bounce back selagi Slot masih lagi kita punya head coach. I see you guys in next video. Ciao.